Hari ni kita nak keluar ride breakfast dengan TDF Rider guys. Sekarang ni dah pukul 7.45 macam tu lah. Hujan, mendung. Guys, tergenal lah sebentar guys. Dia punya skru terbuka tu. Tak tahu tanda ni macam mana lah. Ni Rudy suruh bubur kabel tie. Jadi kita bubur kabel tie sat. Lepas tu baru kita gerak. Hai lah motor. Sekarang dah 8-10 minit dah. Jadi Pia baru nak gerak guys. Mari. Tengoklah motor saya. Pak An. Yo. Sekarang ni kita dekat mana? Kita ada dekat Petronas 5 bulan. Kita nak naik Cameron. Bukan, salah. Abang kasadakan. Dekat mana? Saya mana tahu, saya cempera. Kami ada dekat Sungai Lokan. Ada komen lah untuk motor Pia. Awak lah ni. Ha? Kamu buat apa semalam? Itu balik lambat kan? Aku kalau ngomong aku semalam. Itu balik 2 pagi kan? Itu memang makan Maggi. Orang makan nasi kan tak? Makan Maggi apa? tak pure Penang. Tunjuk ni Nazak dah guys motor ni. Back ride ni bukanlah apa sangat. Santai lah kan? Cuma nak beritahu lagi, kedai makan kita tak booking for sebab tak boleh booking kan? Dah tak boleh booking. Daripada tu apa? Kuih 10 time muncul mereka lah. Tapi tak kisah kan? Macam bila dia tak mana-mana yang kalau ada kosong kita masuk lah. Yang mana-mana tu cuma pagi ni sebelum kita pergi kat kedai makan tu, kita short ride sikit lah kan? Masa-masa sikit kita pergi dekat lah. Macam pusing balik kan? So nanti ride benda apa? Marshall lah, Marshall. Ni Marshall nanti ada 2 orang, Adi dengan Ami. Sebab mereka orang sini. So lepas makan nanti saya tak pasti mereka yang nak buat pergi mana. Cuma yang saya memang sampai dekat kedai makan tu lah. Saya makan apa? Aku lupa dah, habis nasi lemak. Habis. Okay guys, sekarang ni kita tengah meeting ya. Meeting ahli-ahli director. Yang ni director Ahmad Nisbu. Ini apa? Ahmad Nisbu. Anak jadi apa? Ladang limaunya. Editor. Script writer. Aku nak jadi Bunia yang culik dia. Dia bahagian yang bagi makan tu. Pilot kita nak menaikkan drone-nya. Sekali semua orang tu tengok. Dia akan jadi Tengok. Situ. Wah. 3. Summer days rushing by you and me makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No, we're looking back. We messed around, but that was then, and this is now. All we need enough love to hold on. Apa nama kedai ni? Apa kedai nama dia? Tak sempat update. Warung. Bukan, dia iOS, dia iPhone 11. Boleh update lah. Habis nasi lemak ayam berempah. Tak bangun lagi lah tu. Allah.
Bangun. 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 Masih lemak setiap Rabu cuti tak? Bukan. Hari Rabu cuti. Hari Ahad lah cuti. Hari Ahad lah orang. Hari Ahad cuti. Berjalan. Jadi sekarang kami nak order makan. Syed nak order makan apa Syed? Nasi lemak ayam berempah. Dia tak boleh order pun. Tu awak dia tak ambil order sebab hantar handsome. Okay. Sekarang kat sana ada sikit, kat sana ada sikit, kat sana ada sikit, kat sana ada sikit. Jadi kami kena duduk pecah-pecah sebab meja dia kecil-kecil ramai orang. Okay, jadi saya tengok tempat dia padat. Sesuai untuk orang yang main 4 orang, main 3 orang. Main 2 orang dating. Main 2 orang. Hai guys, sekarang ni dah pukul 10.30 lah. Kira baru sampai makanan kita. 10.30. 10.30 baru sampai. Jadi dapat. Ini adalah partisipan pada hari ni. Ramai, meriah. Partisipan nak kena hujan. Nak kena hujan ni. Mari. Situ je hujan. Weh, Atas rumah ni je hujan. situ hujan. Sini tak hujan. Situ hujan. Oh, alah merah. Biar duduk biar. Dia pun nak bagi aku. Okay guys, sekarang ni kita ada dekat BHP. Kita punya ramalan perjalanan hujan lebat. Bukan. Ada connection kabel cakap hujan lebat perjalanan. Jadi mereka kata mungkin pergi yang dekat-dekat lah Robina. Kita pergi selama lah. Selama pula. Itu ke hujan kita pergi sana? Mana ke hujan? Mana situ? Selama. Oh, situ. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat Pantai Robina dalam keadaan hujan-hujan ni. Ini baru dia makan kata rider semua ni. Kita kali ayah lah. Waterproof. Waterproof dah. Ni salji. Ini salji. Malaysia ada salji lah. Ya, ini tak ada apa ni. Tak apa. Okey, mari. Pasal guru aku nak kata ramai dulu. Biasa tu normal awal-awal memang ramai. Tapi yang masih ada ni ada lah 20-30 orang. Tapi yang duk meeting pun orang macam ni lah kan. Santai-santai. Lepas tu kami base dekat Georgetown. Tapi ada lah daripada Sungai Petani. Contohnya macam Vincent Sungai Petani. Lepas tu belah mainland ada Adi dengan kami. Adi ni belah mainland lah. Dia Cerita yang terbaru lah. terbaru lah. Previously we owned by 93 vintage lah. Then we change. Kita tukar kepada Nomad motorcycle. So just a purpose nak kecilkan circle lah actually. We don't like drama everything. So just the matter of nak kecilkan circle je. Just Kita pun kena tukar kan. tapi kawan still kawan lah. Macam kita still kena campur dengan orang macam biasa kan. And kita ada garage. So siapa yang nak custom apa semua boleh datang custom dekat garage orang. Kau ada bengkel sendiri dekat Black Pride. Dia nak custom, dia nak bagi Custom Jason diri semua. Alamak. Before yang nak buat caperacer boleh Mat. So pasal mana ada tiket nama-nama Nomad? Yalah Nomad as you know Nomad ni dia orang kata apa dia follow the flow lah. Follow the flow Nomad. We travel by kita tak ada rules lah. Basically no rules lah. So we agree to change by Nomad. Kami jarang lah keluar pagi-pagi ni. Selalu. Jenis malam Sebab apa? Sebab apa? Tak tahu lah. Jadi kalau
Jadi terima kasih lah sebab jemput kami breakfast ride ni macam something new. Bukanlah new sebab kami dah keluar juga lah pergi hiking. Tapi breakfast ni jarang lah. Jadi dapat boleh kenal-kenal semua. So thank you. Guys, Mudah beli. kami di Padi Cafe. Cina semalam eh? Cina semalam? Wih. Oh ya ke? Sekarang pukul berapa? Kita nak pergi mana lepas ni? Pukul 2.58. Pagi tak tahu lah nak pergi mana. Tengok. Tak mau balik lagi lah? Itu lah. Kalau nak balik pun boleh. Tak ada masalah. Oh, kalau tak balik lagi pun tak apa, tak ada masalah juga. Tak ada masalah. Oh, masih strong lah. Tak parai ni. Tapi tak ada masalah. Tak ada masalah. Ha. Adalah awak. Bodoh. Jadi, tadi pergi mana tadi? Tak tahu pergi mana tadi. Tadi pergi buat konten kau? Nanti saksikan Saksikan di music video. bagi tahu lah TikTok. Nanti aku edit lah punya TikTok tepi ni. Di TikTok di bawah. Ini kita enjoy Ha. ride. Kita ride dekat-dekat. Oh ya. Nanti akan datang kita akan ride. Hari ni kena ramai orang lah. Hari ni kita kenal ramai kawan-kawan daripada cafe racer terutamanya. Ha. Pengalaman baru lah. Lepas ni kita boleh ride sekali. Tak kisah motor pun. Kita ride di bawah jabatan yang sama. Di jalan yang sama. Right ni. Ini simple sebab satunya kita dapat makan sedap. Makan sedap. Makan sedap. Lepas tu kita dapat dengar Pion berucap. Pion ucap. Oh lemak. Pion berucap tu yang syok. Tapi Pion yang edit, Pion nanti tak bubur lah video Pion ucap. Mana boleh. Kena buat. Ketiga? Yang ketiga nak pergi jenang. Nabi Jenian duk relax, duk menyembang gini. Kena minta Apa Mereka duk tunggu pergi Jenian ni. Macam malah. Cik macam malah. Jeng. Tak ada kopi pasta. Kopi pasta. Tak payah berbincang lah. Tepi ni Bila? Mr. Kopi dekat mana? Baik Buntang. Sekarang dekat dengan siapa pula? Baik Buntang. Aku ke depan lagi. Banyak akal ni, banyak akal.